Inilah dia kita punya roti dah siap dibakar. Tengok tak? Cantik elok kan? Yang ni ada cheese, yang ni tak ada cheese. Ni yang plain lah. Lepas tu lagi satu kebaikan dia, kalau kita bakar atas dulang yang ada bulat bintik-bintik ni, bulat-bulat ni, okey, nak tengok efek dia kat bawah. Nampak tak? Dia ada efek bulat-bulat macam tu. Lagi satu kat bawah dia akan lebih crunchy berbanding kita bakar direct atas tray macam ni. Ni contoh yang kita bakar direct atas tray. Kita tengok bawah dia. Kosong je kan? Nampak tak? Kosong je. Tapi kalau kita bakar atas tray yang bulat-bulat ni, kat bawah dia lagi cantik. Dan dia terbentuk elok. Dia akan terpusing macam tu je. Jadi kalau siapa yang nak suka roti dia cantik, nak buat roti dia cantik, belilah tray ni, okey? Tray ni. Ni sebenarnya tray ni untuk buat roti macam-macam jenis lah. Tapi yang paling famous orang buat guna untuk baguette lah. Tapi tak apa, nak guna buat roti biasa pun boleh. Sebab apa? Sebab memang jadi. Jadi kalau siapa yang nak buat tu, boleh beli dia punya tray ni. Tapi tray ni memang harga dia mahal sikit lah. Tapi okey je. So boleh buat cheese, boleh buat yang biasa. So pilihlah nak buat yang mana.